Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan, undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Negara dan teriakan Daulat Tuanku diketuai oleh Abdullah Muhammad Yusof, pelajar tingkatan 6 Sekolah Tinggi Melaka, serta tembakan meriam 14 das oleh 41 artileri istiadat bergema di udara melambangkan kewajaan semangat rakyat Malaysia. Akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku.